Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua penonton Sfera TV. Bertemu kita pada episod yang pertama, saya Nurul Hawani, wartawan Sfera TV anda untuk episod kali ini. Di episod kali ini, saya akan membuat liputan di sekolah saya sendiri, iaitu SD Federasi Riasau, sempena Hari Guru peringkat sekolah. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita saksikan aktiviti-aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Jamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jazamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunduk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Kaulah pelita hidup bagi kami semua, menuju jalan ke arah yang benar. Penuh ikhlas dan tulus, membimbing dan mengajar untuk memastikan kami berjaya. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar kan ku ingat selalu. Saya guru besar SK Federasi Riasau iaitu Cikgu Sakinah. Bolehkah saya bertanya soalan? Ya, boleh. Apakah pendapat cikgu tentang sambutan Hari Guru pada hari ini? Baik, terima kasih kepada adik Hawani. Sambutan kita pada hari ini sangat meriah dan ianya menandakan bahawa murid-murid di Sekolah Kebangsaan Federasi Riasau ini sangat menghargai jasa dan budi cikgu-cikgu. Dan sambutan ini juga bersama-sama dengan PIBG yang mana kita berkolaborasi dan bekerjasama antara ibu bapa dan juga guru di sambutan pada hari ini. Jadi saya sangat gembira dan berasa syukur kerana kita dapat melaksanakan sambutan ini dengan jayanya. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih padamu cikgu, jazamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunduk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Ipin, tahu ABC? Tahu. Dari batu campurlah. Ish, apalah. ABC tu huruflah. Kurang je. Betul-betul. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jazamu akan ku kenang. Begitulah sedikit sebanyak berkaitan dengan sambutan Hari Guru yang berlangsung di SK Federasi Riasau. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye.